kita nak masak apa? Tahu. Apa tu? Banana pancake. Ya, you ready? Ya, teacher. Let's cook. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk buat pancake, banana pancake, iaitu pisang. Nampak tak dia tengah buat apa dengan pisang tu? Nampak. Dia tengah buat apa? Dia tengah hancur-hancurkan pisang tu. Dia guna garpu. Dan apa tu? Telur dan gula. Good. Dia kacaukan telur dengan gula. Bau tak? Ya ke boleh bau? Tengok tu. Dia kacau. Masukkan lagi susu. Kacau sampai rata. Okey. Dah rata dah. Okey, masukkan minyak. Sikit je minyak, 2 sudu je. Dan baru masukkan apa tu? Pisang yang telah dihancur-hancurkan tadi. Okey, mula-mula anak-anak perlu membuang kulit pisang. Buang kulit dia. Pandai tak? Tengok pandai. Selalu makan pisang kan? Pandainya Ariana. Okay, good. Pandai. Cantiknya Muaz. Good. Sayang, let's start from here. Start from here. Like this. Pandainya Waina. Dari sini sayang. Okay, tarik dia. Okay, good. Okay. Maliha tengah buat apa tu? Lenyekkan pisang. Pisang? Pisang. Lenyek pisang. Okay, good. Atira, buat apa tu Atira? Lenyekkan pisang. Penyekkan pisang. Yang ni lenyekkan pisang? Yang ni penyekkan pisang. Okay. Belia, tengah buat apa? Tengah lenyekkan pisang. Pandai. Jawapan yang tepat. How about Alma? Alma tengah buat apa? Lenyekkan pisang. Apa tu? Lenyekkan pisang. Good, Alma. Okay. Langkah seterusnya, anak-anak perlu melenyekkan pisang sehingga hancur. Okey, sekarang kita nak pecahkan telur. Jom Waina, kita pecahkan telur. Pegang sayang, dua-dua tangan. Pegang dua tangan. Okey, ketuk dia kat sini. Kita ketuk telur. Okey dah. Jap. Okey, good. Okey, yay. Pandai, Sis. Jadi dah. Ketuk dulu sayang. Ketuk dulu kat sini. Okey dah. Buka dia. Pegang dua tangan. Okey, good. Okey, good Syafa. Sis. Okey, nah. Muaz pegang dua tangan. Okey, like this. Oh, mama. Okey, good Muaz. Okay nah, Muaz buang. Okay, go. Ready, nah, pegang. Ketuk dia. Okay dah. Slowly Ariana. Good. Yeah, peace. Okay, good. Buang. Tapi tak. Pegang. Okay, good. Okay. Pegang telur. Buka dia. Okay, good. Lagi sikit, ketuk lagi sikit. Okay, good. Dah. Okay, good Alma. Seterusnya, kita perlu masukkan penuh sayang. 1 sudu gula kastor. Good Maliha. Okay. Good. Okay. Kalau suka manis, boleh letak banyak. Kalau tak suka manis pada senyuman saja. Good. Cewah. Okay. Kita pukul telur bersama gula tadi. Pukul dia. Kacau dia. Kacau sampai rata. Are you okay, Muaz? Ariana okay? Pukul dia. Pukul telur bersama gula. Okay, good. Nampak tak? Okay, seterusnya kita akan masukkan tepung ke dalam telur yang telah dikacau tadi. Penuh-penuh sayang. 5 sudu tepung. Penuh lagi. Penuh. Jangan takut ambil. Okay, letak. 1. Letaklah. Okay, lagi. 2, penuh-penuh. Kalau tidak tak penuh nanti pancake jadi lembik. Tak cukup tepung. 2. Okay. Okay, 3. Masukkan. Penuh sayang, penuh. Okay. 4. Okay, 1 more. Penuh lagi sayang. Okay. 5. Okay, then masukkan ni 1 sudu yang ni. Ini is apa ni? Soda bicarbonate cikgu. Baking powder. Okay.
Sebab menaik. Okey. Okey, good. Okey, ayak sampai habis. Okey. Pandai. Okey, good. Okey dah. Okey, semua dah masukkan tepung ke dalam telur? Ini bukan tepung ke dalam telur. Ini pakai tepung. Mungkin jadi putih, barulah putih. Okey, Syafa masukkan. Seterusnya kita akan masukkan 1 sudu esen vanila. Okey, good. Masukkan. Yeay, wangi tak? Wangi tak? Okey, Maina pula. Okey. Masuk. Yeay, pandai Maina. Seterusnya kita akan masukkan susu segar sebanyak 1 cawan. Okey, tuang sayang. Good. Alright. Dan baru kita kacau sehingga sebati. Kita kacau. Okey. Masukkan susu sebanyak 1 cawan. Okey, kita tuang. Good, Muaz. Okey, dan kacau. Seterusnya kita masukkan 2 sudu minyak masak. Okey, masukkan Alma. Okey, good. Okey, 1 and 2. One more. Okay, good Alma. Okay, alright. Baru kita kacau sehingga sebati. Okay, kacau. Okay, Atira masukkan 2 sudu minyak masak. Okay, 1 and 2. Okay, cukup. Dan kacau sampai dia sebati. Next, kita masukkan pisang. Okay, masukkan sayang. Masukkan semua pisang yang telah dilenyek tadi. Okay, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Okay, ni tu, yang tu. Pandai. Okay, good. Alright. Okay. Dan kita kacau sampai rata. Okay, kacau lagi. Okay, good. Slowly sayang. Pegang, satu tangan pegang. Pandai. Okay, Alia masukkan pisang. Okay, ni dia je. Okay, masukkan semua. Okay, good. Okay, dan. Okay, dan kacau. Kacau sampai rata. Kita nak masak pancake, satu tangan pegang. Ni sayang. Okay, good. Okay, masukkan. 1. Okay, masuk lagi. 2. Lagi 3. Okey. Tengok. Lagi. Sampai penuh pan tu. Okey, good. Okey, pancake dah siap masak. Okey, angkat Maliha. Angkat. Terbalikkan dia sayang. Yes, good. Okey, tu dia pancake Maliha. Tengok sana. Dah jadi dah. Sekarang tibalah masanya kita merasa pancake buatan anak-anak sendiri. Tak rasa tak? Okey, jom macam nak. Put your hands together. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Jom, boleh start makan. Jom. Tak rasa sikit Maina punya boleh? Makan cepat. Tak rasa? Wah, sedapnya. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Sedap tak, Riana? Nak makan? Sedap tak, Maliha? Sedap tak? Sedap tak, Aulia? Kita nanti sibuk nak pergi kat sini. Dah habis makan dah semua? Dah. Sedap tak? Sedap. Yummy. Jangan lupa follow di FB, IG, TikTok, like dan subscribe di YouTube. Jangan lupa follow tau. Bye.